Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syahwa Balkis binti Sukup, pelajar daripada Unit Bahasa Melayu 1, Ambilan Ogos 2024-2028. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus EDUP 3143, iaitu persembahan berkaitan transformasi yang telah berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa, marilah kita melihat video yang telah saya sediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahwa Balkis binti Sukur dari Unit Bahasa Melayu 1. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan berkaitan transformasi yang telah berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia dalam tempoh 8 tahun ke belakang. Jadi, seperti yang kita tahu, pendidikan ini merupakan satu asas utama dalam pembangunan sesebuah negara. Seiring dengan perubahan zaman kita, sistem pendidikan di Malaysia turut mengalami pelbagai transformasi bagi memastikan pendidikan yang diterima oleh semua murid sentiasa relevan, berkualiti dan juga memenuhi keperluan abad ke-21 ini. Jadi, dalam pembentangan kali ini, saya akan membincangkan 3 transformasi utama, iaitu transformasi yang pertama, iaitu program Transformasi Sekolah 2025 atau lebih dikenali sebagai TS25. Transformasi yang kedua, Kurikulum Standard Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah, iaitu KSSR dan KSSM. Serta transformasi pertama yang ingin saya ketengahkan ialah Program Transformasi Sekolah 2025 atau lebih dikenali sebagai TS25. Jadi TS25 ini telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Jadi dalam program ini, ia merupakan kepada 4 aspek utama, iaitu kepimpinan yang berkualiti, guru yang kompeten, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan juga penglibatan komuniti. Jadi, melalui program ini, guru sangat digalakkan untuk menggunakan kaedah pengajaran yang lebih aktif dan bermusatkan murid. Sebagai contoh, aktiviti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berasaskan projek dan juga penggunaan teknologi dalam bilik darjah yang semakin ditekankan. Ya, dari segi penilaian, TS25 ini memberi impak yang sangat besar kepada aspirasi pendidikan negara kerana ia membantu untuk meningkatkan pencapaian akademik dan juga sasial murid secara menyeluruh. Jadi, dari sudut mobiliti sosial pula, TS25 ini memberi peluang yang sama kepada murid di bandar dan juga luar bandar untuk menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih berkualiti. Jadi, dalam hal ini sangat penting kerana pendidikan berkualiti mampu membantu murid untuk meningkatkan lagi taraf hidup keluarga mereka pada masa hadapan. Namun begitu, terdapat juga beberapa cabaran seperti kekangan kemudahan sekolah dan juga tahap kesediaan guru yang berbeza-beza. Baiklah, berdasarkan cabaran yang sering berlaku dalam tempoh pelaksanaan transformasi ini, saya telah menyediakan beberapa cadangan penambahbaikan untuk transformasi tersebut. Jadi, cadangan pertama ialah memperluaskan pelaksanaan program transformasi sekolah 2025 ini ke lebih banyak sekolah-sekolah di Malaysia, terutamanya sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Hal ini sangat penting supaya semua murid mendapat peluang yang sama untuk menikmati persekitaran pembelajaran yang berkualiti dan juga kondusif. Sebagai contoh, sekolah di bandar biasanya mempunyai kemudahan yang lebih lengkap seperti makmal komputer, bilik khas pembelajaran abad ke-21 dan juga akses internet yang lebih baik. Tetapi sesetengah sekolah di luar bandar masih mempunyai kekurangan kemudahan tersebut. Oleh itu, dengan memperluaskan lagi TS25 ini, sekolah-sekolah ini juga dapat menikmati peningkatan dari segi infrastruktur, amalan pengajaran guru dan juga pengurusan sekolah.
Sebagai contoh, jika TS25 ini diperluaskan ke sekolah pedalaman di Sabah dan juga Sarawak, murid-murid di sana juga dapat belajar dalam persekitaran yang lebih berkualiti seperti murid-murid di bandar. Baiklah, cadangan seterusnya iaitu cadangan kedua ialah memberikan latihan profesional kepada guru secara berterusan. Hal ini kerana guru merupakan satu ejen utama dalam menjayakan TS25 ini. Jadi latihan sangat penting supaya guru sentiasa didedahkan dengan penggunaan pedagogi terkini, penggunaan teknologi digital dan juga strategi pembelajaran abad ke-21 seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berasaskan projek dan juga penggunaan aplikasi interaktif. Sebagai contoh, guru boleh mengikuti bengkel penggunaan Google Classroom, Canva Education, Quizzes ataupun Delima untuk menjadikan pengajaran mereka lebih menarik dan juga berkesan. Sebagai contoh lagi, melalui kursus profesional, guru ni dapat mempelajari teknik pembelajaran berpusatkan murid seperti aktiviti gallery walk ataupun project based learning yang selaras dengan matlamat TS25. Baiklah, cadangan yang ketiga pula ialah pemantauan keberkesanan pelaksanaan TS25 secara berkala. Jadi pemantauan ini sangat penting untuk memastikan objektif program ini benar-benar tercapai dan bukan sekadar satu pelaksanaan di atas kertas sahaja. Jadi pihak pentadbir sekolah dan juga KPM boleh menilai sama ada terdapat peningkatan dalam pencapaian akademik, disiplin dan kehadiran murid serta kualiti PDP guru tersebut. Sebagai contoh, sekolah boleh menjalankan penilaian setiap semester melalui pemerhatian PDP, analisis keputusan murid dan juga maklum balas daripada guru serta juga ibu bapa. Sebagai contoh, jika keputusan murid dan tahap penglibatan mereka ni meningkat selepas pelaksanaan TS25 ini, maka program ini menunjukkan bahawa program tersebut berjaya dan juga wajar untuk diteruskan. Seterusnya, transformasi kedua iaitu pelaksanaan KSSR dan juga KSSM. Jadi KSSR dan KSSM ini merupakan perubahan penting dalam kurikulum pendidikan negara. Jadi kurikulum ini memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan juga kreativiti. Jadi selain itu, unsur kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT juga diberi penekanan supaya murid bukan sahaja menghafal fakta tetapi mampu untuk menganalisis, menilai dan juga mencipta idea yang baru. Jadi dalam transformasi ini sangat penting kerana dunia pekerjaan masa kini memberikan individu yang lebih fleksibel, kreatif dan juga mampu menyelesaikan masalah. Jadi implikasi terhadap mobiliti sosial sangat jelas apabila murid dilengkapi dengan kemahiran yang membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun terdapat juga beberapa isu seperti kandungan silibus yang padat dan juga tekanan terhadap guru untuk menghabiskan sukatan pembelajaran. Jadi cadangan yang telah saya sediakan untuk cabaran ini ialah cadangan pertama iaitu mengurangkan silibus yang terlalu padat supaya proses pengajaran dan juga pembelajaran menjadi lebih berfokus dan juga bermakna. Jadi dalam sesetengah mata pelajaran, kandungan yang terlalu banyak menyebabkan guru yang perlu mengajar perlu mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Jadi akibatnya murid mungkin hanya memahami sesuatu topik secara permukaan dan tak sempat untuk menguasainya secara mendalam lah. Jadi dengan mengurangkan atau menyusun semula silibus, mungkin guru dapat memberi lebih masa kepada murid untuk memahami konsep, membuat latihan dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Sebagai contoh, jika kandungan topik yang bertindih dikurangkan, guru boleh beri lebih masa kepada murid untuk menguasai kemahiran asas. Contohnya
kemahiran untuk membaca, menulis dan juga menyelesaikan masalah. Seterusnya, cadangan yang kedua ialah menambah baik pembelajaran yang autentik dan praktikal supaya murid dapat belajar untuk melalui pengalaman yang sebenar. Jadi, aktiviti autentik bermaksud pembelajaran yang berkait rapat dengan situasi kehidupan sebenar kita. Jadi ini membantu muridlah untuk memahami bagaimana ilmu yang dipelajari oleh mereka boleh digunakan dalam kehidupan semasa. Sebagai contoh, dalam masa pembelajaran bahasa Melayu, murid boleh menjalankan aktiviti simulasi temubual, lakonan dialog atau pembentanan lisan. Contoh dalam matematik pula, murid boleh melakukan aktiviti mengira bajet pembelajaran harian ataupun harga barang. Sebagai contoh, murid boleh menjalankan projek mini seperti menghasilkan poster, kempen kebersihan atau menjalankan eksperimen sains mudah supaya pembelajaran ini lebih menyeronokkan dan juga bermakna. Baiklah, cadangan yang ketiga ialah mengintegrasikan teknologi dan kecerdasan buatan AI dalam kurikulum supaya selari dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Jadi pada masa kini, seperti yang kita tahu, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi, penggunaan aplikasi digital dan juga AI ini dapat membantu guru untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih interaktif serta memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai. Sebagai contoh, kita sebagai seorang guru boleh gunakan aplikasi seperti Quizizz, Kahoot, Canva, Google Classroom ataupun apa-apa aplikasi AI seperti ChatGPT untuk menyediakan kuis, latihan dan juga bahan pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu, AI ini juga boleh membantu murid untuk mendapatkan maklum balas segera terhadap tugasan mereka. Contohnya, penggunaan AI dalam pembelajaran penulisan dapat membantu murid untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa dan memperbaiki ayat mereka dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya, transformasi ketiga ialah pendigitalan pendidikan. Pendigitalan pendidikan ini menjadi sangat ketara selepas pandemik COVID-19. Jadi, sistem pendidikan negara mengalami perubahan yang sangat besar apabila pembelajaran beralih kepada kaedah dalam talian melalui platform seperti H5, Google Classroom dan juga Microsoft Teams. Jadi, transformasi ini menunjukkan bahawa teknologi kini menjadi elemen penting dalam pendidikan kita. Jadi, kelebihan utama pendigitalan ini ialah akses kepada bahan pembelajaran lebih luas. Jadi, murid boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain itu, penggunaan video interaktif, kuis digital dan juga aplikasi pembelajaran menjadikan proses PDP ini lebih menarik. Dari segi mobiliti sosial pula, pendigitalan ini membantu untuk kita merapatkan lagi jurang akses ilmu, terutama kepada murid yang suka untuk mendapatkan bahan rujukan secara fizikal. Walau bagaimanapun, isu utama ialah jurang digital, terutamanya bagi murid di kawasan luar bandar dan keluarga B40 yang mempunyai kekangan peranti dan juga internet. Jadi, berdasarkan isu tersebut, cadangan pertama ialah menaik taraf capaian internet terutamanya di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Jadi, hal ini sangat penting kerana pendigitalan pendidikan sangat bergantung kepada akses internet yang stabil dan juga pantas. Jika capaian internet ni lemah, murid akan menghadapi kesukaran untuk mengikuti kelas dalam talian, membuat turun bahan pembelajaran dan juga menghantar tugasan. Jadi, keadaan ini boleh menyebabkan jurang pendidikan antara murid di bandar dan juga luar bandar menjadi lebih besar. Sebagai contoh, murid di kawasan pedalaman mungkin suka untuk menyertai kelas Google Meet kerana internet yang tak stabil menyebabkan mereka ni boleh tercicir dalam pembelajaran. Seterusnya, cadangan yang kedua pula ialah
memberikan bantuan peranti serta tablet seperti tablet, komputer riba atau telefon pintar kepada murid daripada keluarga B40. Mungkin tidak semua murid untuk mempunyai peranti sendiri untuk belajar secara digital. Ada murid yang terpaksa berkongsi satu telefon dengan adik-beradik yang lain. Malah ada juga yang langsung tidak mempunyai sebarang peranti. Oleh itu, bantuan ini amat penting bagi memastikan setiap murid yang mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Contohnya, jika sebuah keluarga ini mempunyai 3 orang anak tetapi hanya mempunyai satu peranti saja, jadi mereka akan sukar untuk mengikuti kelas secara serentak. Jadi bantuan peranti dapat membantu untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya, cadangan yang ketiga pula ialah meningkatkan kemahiran digital guru secara berterusan. Contoh, guru ni perlu mahir untuk menggunakan platform digital dan aplikasi pembelajaran supaya proses PDP menjadi lebih menarik, berkesan dan juga interaktif. Jadi latihan berkaitan penggunaan aplikasi seperti ada 5, Google Classroom, Canva, Quizzes dan AI pendidikan perlu diberikan secara berkala. Jadi ini juga membantu guru untuk menyesuaikan kaedah pengajaran dengan perkembangan teknologi semasa. Contohnya, guru yang mahir menggunakan Canva dan juga Quizzes ni dapat menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih kreatif seperti kuis interaktif, video pembelajaran dan juga lembaran kerja secara digital. Baiklah, kesimpulannya, ketiga-tiga transformasi iaitu TS25, KSSR dan KSSM serta pendigitalan pendidikan telah memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan di Malaysia. Jadi transformasi ini bukan sahaja meningkatkan kualiti pendidikan, malah membantu mobiliti sosial murid ke arah masa depan yang lebih baik. Saya sebagai bakal guru, saya berharap dapat memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara demi melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan juga berdaya saing. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 mampu melahirkan guru berkualiti dan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dengan sokongan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta komuniti. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berkata, ini kerana TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan model insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan. Menurutnya, program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid di sekolah dan sekolah berkualiti. Sehubungan itu, Kerajaan Sabah mengalu-alukan dan menyokong program TS25 dalam usaha membantu meningkatkan kecemerlangan pendidikan di Sabah. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Katanya kolokium yang bertemakan transformasi sekolah melonjak kecemerlangan daerah selama 2 hari itu melibatkan penyertaan dan pembentang perkongsian amalan terbaik transformasi TS25 dari peringkat sekolah, pendidikan daerah dan negeri serta institusi-institusi pendidikan luar negara. Keberkesanan sistem padu dalam pelaksanaan subsidi bersasar jumlah pekerja asing dalam negara mengikut sektor dan pendidikan digital di sekolah antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman sesawang Parlimen, Ahli Parlimen Bagan Serai Idris Ahmad meminta Menteri Ekonomi menyatakan kajian keberkesanan sistem padu dalam pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ia dimulakan secara lebih meluas. Ini termasuk jumlah penerima yang telah disemak semula serta langkah mitigasi untuk mengelakkan keciciran golongan B40 dan M40 yang terjadi secara sistemik maupun secara teknikal.
Dalam sesi soal jawab juga, Ahli Parlimen Kampar Chong Zemin meminta Menteri Kewangan menyatakan status pelaksanaan subsidi bersasar petrol RON 95 dan usaha kerajaan memastikan hanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana benar-benar menikmati manfaat tersebut. Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah pula meminta Menteri Pendidikan memaklumkan mengenai jumlah perbelanjaan kerajaan yang diperuntukkan kepada prasekolah berbanding tahap pendidikan lain. Beliau juga mahu tahu peratusan nilai diberi kepada pembangunan bakat guru, khususnya sukatan terkini berkaitan pendidikan awal kanak-kanak ECCE bagi menyesuaikan diri mendidik anak bangsa. Sementara itu, dalam sesi soal jawab juga, Ahli Parlimen Tenggara Manzri Nasib pula meminta Menteri Pendidikan menyatakan perancangan menyeluruh kementerian dalam memastikan pendidikan digital dapat dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah, khususnya dari aspek penyediaan infrastruktur internet berkelajuan tinggi di semua sekolah termasuk kawasan luar bandar dan pedalaman serta peruntukan peranti digital kepada murid-murid daripada keluarga B40. Datuk Awang Hashim, Ahli Parlimen Pendang pula meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan jumlah pekerja asing dalam negara mengikut sektor serta pendirian kementerian untuk menghadkan pelibatan tenaga kerja asing dalam beberapa sektor sahaja bagi mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing di samping mengoptimumkan tenaga kerja tempatan. Selepas sesi soal jawab, mesyuarat Dewan Rakyat diteruskan dengan sesi penggulungan rang undang-undang perbekalan peringkat dasar oleh kementerian berkaitan. Mesyuarat ketiga penggal keempat Parlimen ke-15 Dewan Rakyat berlangsung selama 35 hari hingga 4 Disember. Kementerian Pendidikan KPM belum dapat menentukan jangka masa bagi melaksanakan sistem pendidikan digital secara menyeluruh dalam menangani isu beg berat dalam kalangan murid sekolah. Timbalan menterinya Lim Hui Ying berkata ia kerana bergantung kepada beberapa faktor termasuk kekangan kewangan dan ketersediaan capaian internet. Bagaimanapun, Hui Ying menegaskan KPM ketika ini dalam usaha menukar bahan sistem pendidikan termasuk buku teks secara fizikal kepada digital bagi mengatasi bebanan beg berat. KPM dalam usaha untuk menukarkan bahan sistem pendidikan termasuk buku teks secara fizikal kepada digital dengan mengambil kira pemilikan peranti digital dalam kalangan semua murid dan ketersediaan capaian internet. KPM juga mengadakan sebahagian bahan pembelajaran dalam bentuk digital. Pada masa ini, KPM telah memuat naik sebanyak 754 buah buku teks digital dalam pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia The5. Saya tidak dapat memberikan jangka masa sebab ini juga tertaluk kepada kekangan kewangan. Jadi mungkin kita akan lebihkan, kita akan adakan lebih terperinci dan kita mungkin akan ada rancangan yang lebih terperinci untuk dalam ada jangka masa yang tertentu.